Halo. Untuk video kali ni saya nak tunjuk dekat Kak Abah untuk kita punya produk terbaru daripada Utan King tau. Untuk siapa yang masih lagi mencari storage box camping, stay tune video ni untuk awak. Untuk box yang saya pegang ni adalah untuk saiz 30 liter punya tau. So yang 30 liter ni mempunyai pintu depan dan juga pintu belakang. Yang paling bestnya adalah untuk cara simpan dia sangat-sangat portable. Macam awak tengok dalam video ni. Tapi ada good news tau kita nak bagi tahu. Untuk cara buka dia sangat-sangat simple. Awak boleh ikut sahaja step macam dalam video ni. Dah Kak punya cakap. Tapi apa yang best untuk storage box ni adalah untuk bahagian dia punya penutup tau. Mempunyai lock pada bahagian kiri dan juga kanan. Tapi itu bukan kelebihannya. Extra punya adalah dia punya bahagian tapak bawah. Untuk dia punya bahagian bawah ni, kalau dalam storage box lama tak ada untuk roda tau. Tapi untuk storage box kali ni, awak beli yang 30 ataupun 50 liter mempunyai roda pada bahagian bawah tau. Tapi untuk keluaran ni kita keluarkan untuk warna hitam saja. Jadi kalau Kak Abang berminat nak dapatkan kita punya storage box, boleh dapatkan dalam beg kuning sekarang.